Untuk video kali ni aku nak share tangki air wiper ni bocor ya. Dia apabila aku isi penuh air tu menitik kat lantai dan tinggalnya sampai sini je, separuh je tinggal. Dekat aku tunjuk ni. Tadi aku isi penuh dan tinggal separuh. Okey, untuk kerja ni kena buka bumper depan ya. Kena buka bumper depan dulu supaya senang lah nak tengok tangki ni. Okey, ni aku dah isi air penuh dekat tangki wiper tu dan air menitik. Kalau korang nampak air menitik atas daun pisang. Atas daun pisang dia meleleh kan. Dia meleleh. Okey. Bocornya bukan dekat tangki, bocornya dekat hose pump ni. Kalau kau nampak ada lubang tu kan, dia dah berlubang. Dan tangki ni tak bocor lah. Aku ingat tangki ni bocor, aku nak tampal lah kalau bocor. Tengok bocor kat mana kan, rupanya hose dia bocor, hose pump ni. Bawah tangki tu ada satu pump. Dia pump air terus ke nozzle kita dekat ni lah, nozzle wiper nozzle dekat ni kan, dekat bonnet depan tu. Okey, kalau lihat level air tinggal sini. Bocor kan? Level air tinggal sini. Ni level air. Bila bubur penuh, level akan tinggal situ air. Dan bocornya pun sama level dengan hose tu. Kat situ bocornya. Di sama level. Okey. Ni hose yang berlubang tu. Ada 2 lubang. Atas tu bukan berlubang lah, dia dah pecah. Bawah ada lubang lah. Mungkin aku rasa kena besi ni. Besi ni. Apabila kita tekan air wiper, so getah ni akan bergerak tau, ke atas ke bawah. So dia berlaga dengan besi tu. Besi tu tajam, besi chassis tu. Berlakulah ni lubang ni. Lubang macam ni. Kalau tikus gigit bukan macam ni. Atas pun dah pecah. Sebab dia bergerak kan. Pump air, dia hose ni bergerak, terlanggar besi chassis tu yang tajam ujung tu. Itulah sebabnya berlaku kebocoran tu, lubang tu. Aku dah tampal gam gasket dekat lubang tadi. Dan aku ikat dengan kebetal lah. Sebelum ni dia tak ikat pun, dia letak macam tu je. So bergerak lah. Hose ni kalau pump kan, kita pump air tu, hose ni bergerak ke atas ke bawah, langgar besi tadi. Itu dia, ni pump dia. Aku gam gasket sahaja, dah ikat dengan kabel tie. Tiada lagi kebocoran berlaku. Ni kena besi ni, punca dia. Untuk kereta Iris Persona baru ya. Dia belaga besi ni. Sebab hose ni bergerak ke atas ke bawah bila kita pump air wiper kan. Sekarang ni aku dah, yang bocor tadi, lubang tadi aku dah gam silikon gasket. Dan aku ikat dengan kabel tie lah. Harap-harap masalah ni selesai lah. Okey, itu saja perkongsian untuk kali ini. Bye.